Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya ABJ Norton. Malam ni kami sekeluarga nak pergi rumah terbuka Menteri Besar Kedah di Mentalun. Saja bawa mereka jalan-jalan. Kita tengok apa yang ada dekat sana. Okey, jom. Kita parking jauh sikit. Jalan jam, tak ada tempat nak parking. Kita parking jauh sikit, kita jalan kaki lah. Bismillah. Assalamualaikum. Yo, ramai orang ni. Kita mai pun sebab ni suasana dia. Nak makan ni memang duduk tepi-tepi ni ya. Memang tak ada tempat lah ni. Penuh ni. Kita mendengar ucapan daripada pengurusi jawatan Chairman Organising Committee lah, maknanya pengurusi jawatan kuasa induk untuk Majlis Rumah Terbuka MB 2026 yang berhormat Dato' Haji Ustazah Haji Siti Aisyah binti Haji Ghazali, dan juga putusan Aidilfitri daripada Yang Berhormat Menteri Besar. Dan selepas itu kita akan menikmati jamuan dan juga persembahan ekonomi para penyaji makanan kita ya, para usahawan kita, usahawan kecil kebanyakannya. Baik. Lepas kita ni tu. Video.
penuh. 3天啊。 Ramai. Mama duduk belah nak dah. Skor kesihatan skor kesihatan okey. Okey, pengunjung ini peringatan untuk semua peringatan untuk Ha? Oh. Tu ramai orang tu pun dah datang lagi ni. Sekarang ni pukul 9 lebih. Si ramai orang tu. Tak ada tempat nak duduk. Ramai. Kita nak balik lah ni. Rumah kediaman Menteri Besar ni dekat Mentalun ni. Dekat dengan rumah saya ya, 3 minit je. 2-3 minit je. Tapi bila jadi macam ni kat setengah jam.